Di utara semenanjung yang kaya dengan khazanah sejarah dan alam semula jadi, terbentang sebuah negeri bernama Perak Darul Rizwan. Negeri bertuah ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah warisan, harapan dan nadi kehidupan yang terus berdenyut sejak dahulu hingga kini. Dari keringat pejuang lama ke cita-cita anak muda, Perak terus melangkah ke hadapan dengan impian yang besar. Lihatlah negeri ini, bukit bukau menghijau, sungai yang mengalir jernih dan bandar-bandar yang kian rancak membangun. Perak ialah keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara desa yang damai dan kota yang sibuk, sebuah negeri yang memeluk masa silam sambil menjemput masa depan. Namun, dalam dunia yang semakin mencabar, Perak tidak boleh sekadar bergantung pada keindahan dan sejarah. Negeri ini perlu satu arah yang jelas, satu pelan yang tersusun. Maka, lahirlah Perak Sejahtera 2030, sebuah pelan pembangunan menyeluruh yang dirangka untuk memastikan kesejahteraan rakyat, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Di bawah kepimpinan YB Datuk Seri Saarani Mohamad, Menteri Besar Perak yang memimpin dengan amanah dan visi. Ucapannya semasa pelancaran, beliau menegaskan, Perak Sejahtera bukan sekadar pelan pembangunan, ia adalah tekad kita untuk melahirkan negeri yang progresif, berdaya tahan dan saksama. Kita mahu memastikan tiada rakyat yang tercicir dan tiada daerah yang ketinggalan dalam arus kemajuan. Pelbagai projek strategik telah dilaksanakan seperti Lumut Maritim Industrial City, Silver Valley Technology Park, Perak Halal Industrial Park dan Automotive Heritage Valley. Setiap satu harapan, peluang pekerjaan agar rakyat Perak hidup dalam keadaan sejahtera dan berkukuhkan tadbir urus yang telus dan berintegriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berbesar hati untuk membuat beberapa orang guru dalam sesi khas sempena inisiatif Perak Sejahtera 2030. Boleh Tuan kongsikan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan Perak Sejahtera 2030 menurut pandangan Tuan sebagai pendidik? Pada pandangan saya, Perak Sejahtera 2030 merupakan pelan jangka masa panjang bagi Kerajaan Negeri Perak untuk membangunkan negeri Perak ke arah yang lebih sejahtera dan makmur. Antara objektif utama Perak dalam pembangunan Perak Sejahtera 2030 meliputi dasar ekonomi, pembangunan sosial dan juga kebolehupayaan dan kemenjadian rakyat termasuk pelajar. Di pembangunan ekonomi, Perak ingin merapatkan jurang ekonomi di antara kaum di negeri Perak dan menjadikan rakyat negeri Perak berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Dari segi bidang pendidikan, Kerajaan Negeri Perak ingin mendapatkan ataupun rakyat negeri Perak mendapat pendidikan yang secukupnya dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi. Apakah harapan Tuan terhadap Perak Sejahtera 2030 dari sudut melahirkan generasi masa depan yang berilmu dan berdaya saing? Perak Sejahtera 2030 adalah salah satu usaha daripada Kerajaan Negeri Perak untuk memajukan, melestarikan negeri Perak dari segi ekonomi, dari segi sosial dan dari segi politik. Daripada bidang pendidikan, ini merupakan satu cabaran untuk memainkan peranan untuk melahirkan generasi pelajar-pelajar yang berdaya saing. Terima kasih Tuan atas pandangannya sangat bermakna. Semoga dengan sokongan daripada pihak sekolah dan warga pendidik, Perak Sejahtera 2030 akan menjadi realiti yang memberi manfaat untuk seluruh rakyat. Bersama kita, jayakan aspirasi negeri kita. Perak bertuah, harapan bersama. Inilah janji kita untuk anak-anak kita dan untuk tanah yang kita cintai. Bersama kita bangunkan negeri bertuah ini demi negeri yang sejahtera, rakyat yang bahagia.